Anda fikir anda bijak? Jom kita uji. Apakah perbezaan antara enjin kereta dan kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur? Jawapannya nampak mudah kan? Satu mesin, satu lagi huru-hara. Tapi dalam soalan ini tersembunyi satu kunci yang membezakan pemikir biasa daripada pemikir strategik. Ini bukan sekadar permainan perkataan. Ini adalah tentang dua jenis masalah yang berbeza, yang memerlukan dua cara berfikir yang berbeza sama sekali. Kebanyakan kita, mungkin 99%, melayan kedua-dua jenis masalah ini dengan cara yang sama. Dan itulah sebabnya kita sering gagal, kecewa dan rasa buntu. Kita guna perkataan rumit dan kompleks seolah-olah ia sama. Projek ni rumit, hubungan kami kompleks. Apa bezanya? Perbezaannya sangat besar dan memahaminya adalah kuasa besar tersembunyi anda. Mari kita mulakan dengan rumit. Sesuatu yang rumit adalah seperti jam tangan Swiss yang mewah atau enjin jet. Ia mempunyai banyak bahagian, beribu-ribu malah, tetapi setiap bahagian mempunyai fungsi yang spesifik dan boleh diramal. Ada hubungan sebab akibat yang jelas. Jika anda putar gear A, ia akan memutar gear B yang akan menggerakkan jarum saat. Linear boleh dijangka. Masalah yang rumit boleh diselesaikan. Ia memerlukan kepakaran. Anda boleh buka enjin, ganti bahagian yang rosak, pasang semula dan ia akan berfungsi seperti biasa. Memasang perabot IKEA adalah contoh klasik masalah yang rumit. Manualnya tebal, banyak skru dan memeningkan. Tapi ada satu jawapan yang betul. Kalau ikut arahan, anda akan dapat sebuah rak buku. Jadi, untuk masalah rumit, strateginya ialah analisis, rancang dan laksanakan. Cari pakar. Ikut manual. Otak kita suka masalah rumit. Ia memuaskan. Ia memberi kita rasa kawalan dan kecekapan. Kita rasa seperti hero. Sekarang, mari kita bercakap tentang kompleks. Sesuatu yang kompleks bukanlah sekadar versi lebih besar daripada sesuatu yang rumit. Ia adalah haiwan yang berbeza. Sama sekali. Fikirkan tentang hutan hujan, ekonomi global, atau budaya syarikat anda. Sistem kompleks juga mempunyai banyak bahagian, tetapi perbezaan utamanya ialah hubungan antara bahagian-bahagian ini tidak tetap dan sentiasa berubah. Dalam sistem kompleks, sebab dan akibat tidak lagi jelas. Kesan kecil boleh mencetuskan hasil yang besar dan tidak dijangka. Ini dipanggil kesan rama-rama. Anda tidak boleh membuka sebuah hutan, membaiki seekor monyet dan memasangnya semula dengan harapan ia akan kembali normal. Setiap tindakan anda akan mengubah keseluruhan ekosistem dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Membesarkan anak adalah masalah yang sangat kompleks. Tiada manual arahan. Apa yang berkesan untuk anak pertama mungkin gagal teruk untuk anak kedua. Anda perlu sentiasa memerhati, belajar dan menyesuaikan diri. Kesesakan lalu lintas adalah kompleks. Ia bukan sekadar jumlah kereta di jalan raya. Ia dipengaruhi oleh cuaca, kemalangan, pemandu yang tertekan, konsert di stadium berdekatan. Semuanya saling berinteraksi. Anda tidak boleh menyelesaikan kesesakan lalu lintas seperti anda menyelesaikan enjin. Anda hanya boleh mempengaruhinya. Membina jalan baru mungkin hanya akan menggalakkan lebih banyak kereta di jalan raya beberapa tahun kemudian. Jadi, untuk masalah kompleks, strategi, analisis, rancang, laksana akan gagal. Ia terlalu kaku. Anda tidak boleh meramal masa depan. Strategi yang betul untuk kerumitan adalah uji kaji, rasai dan bertindak balas. Fikirkan diri anda sebagai saintis atau tukang kebun, bukan jurutera. Inilah masalah terbesar kita. Otak kita dilatih di sekolah dan di tempat kerja untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Kita suka manual, prosedur operasi standard dan amalan terbaik. Kita membawa mentaliti jurutera ini ke dalam semua aspek kehidupan. Apabila kita berhadapan dengan masalah yang kompleks, kita panik. Kita cuba mencari punca sebenar atau penyelesaian muktamad. Contohnya,
pengurus yang cuba meningkatkan inovasi dalam pasukannya. Ini masalah yang kompleks, bukan rumit. Pendekatan yang rumit. Saya akan hantar semua orang ke kursus inovasi selama 2 hari dan pasang papan pingpong di pejabat. Masalah selesai. Hasilnya, wang dibazirkan. Semua orang penat dan tiada apa yang berubah. Kerana anda tidak boleh memasang inovasi. Anda perlu memupuknya. Pendekatan yang kompleks, seperti tukang kebun. Saya akan mulakan beberapa eksperimen kecil. Mungkin kita cuba mesyuarat walk and talk pada hari Selasa atau beri 10% masa untuk projek peribadi. Kemudian, saya akan perhatikan apa yang berlaku. Adakah orang lebih bertenaga? Adakah idea baru muncul? Mana yang berhasil, kita buat lebih banyak. Mana yang tidak, kita hentikan. Lihat perbezaannya. 1. Cuba mengawal. 1 lagi cuba mempengaruhi. 1. Mencari jawapan tunggal. 1 lagi mencari corak yang muncul. Ini juga berlaku dalam hubungan peribadi. Hubungan adalah sistem yang kompleks. Ia bukan mesin yang boleh anda baiki. Apabila pasangan anda marah, pendekatan rumit ialah apa masalahnya. Beritahu saya puncanya, saya akan betulkan. Ini sering memburukkan keadaan kerana ia menganggap pasangan anda adalah mesin yang rosak. Manusia tidak berfungsi seperti itu. Pendekatan yang kompleks. Saya nampak awak kecewa. Saya di sini. Apa yang boleh saya buat untuk bantu awak rasa lebih baik sekarang? Ini adalah satu eksperimen. Anda merasai keadaan dan bertindak balas. Anda tidak cuba menyelesaikan pasangan anda. Anda cuba mengubah dinamik sistem hubungan anda. Satu interaksi pada satu masa. Jadi, bagaimana anda boleh menggunakan kuasa besar ini dalam hidup anda? Berikut adalah algoritma mudah. Langkah 1, kenal pasti sistem. Apabila berhadapan dengan masalah, tanya soalan ini. Adakah ini sebuah jam atau sebuah awan? Jam mewakili masalah yang rumit. Ia boleh diramal. Jika anda memahaminya, anda boleh mengawalnya. Awan mewakili masalah yang kompleks. Ia sentiasa berubah dan tidak dapat diramal. Membina sebuah laman web itu lebih seperti jam. Rumit, meningkatkan trafik ke laman web itu lebih seperti awan. Kompleks, menulis laporan kewangan. Jam, rumit. Memperbaiki moral pasukan selepas pemberhentian kerja. Awan, kompleks. Langkah 2. Pilih strategi yang betul. Jangan bawa tukul ke taman bunga. Jika ia adalah jam, rumit, gunakan pendekatan jurutera. Kumpul data, analisis, cari amalan terbaik. Buat rancangan terperinci dan laksanakannya dengan tepat. Jika ia adalah awan, kompleks, gunakan pendekatan tukang kebun. Mulakan dengan eksperimen kecil yang selamat untuk gagal. Cipta gelung maklum balas yang pantas. Daripada cuba meramal masa depan, fokus pada membina sistem yang boleh menyesuaikan diri dengan apa jua keadaan. Kuatkan perkara yang berhasil, buang yang tidak. Memahami perbezaan ini akan menyelamatkan anda daripada kekecewaan yang tidak terkira. Anda akan berhenti menyalahkan diri sendiri apabila rancangan terperinci anda gagal dalam situasi yang tidak menentu. Anda akan menjadi pemimpin, rakan kongsi dan ibu bapa yang lebih baik. Kerana anda akan tahu bila masanya untuk menjadi jurutera yang tegas dan bila masanya untuk menjadi tukang kebun yang sabar. Dunia moden semakin kompleks, bukan hanya rumit. Masalah terbesar kita, perubahan iklim, ketidakstabilan politik, disrupsi teknologi, semuanya adalah sistem yang kompleks. Pemikiran jam tidak akan menyelesaikan masalah awan ini. Kita memerlukan lebih ramai pemikir yang boleh menerima ketidakpastian, bereksperimen dengan rendah diri dan belajar sambil berjalan. Jadi, lain kali anda rasa buntu, berhentilah sejenak, tarik nafas dan tanya diri anda, adakah saya sedang berhadapan dengan jam tangan atau saya sedang berada di dalam awan? Jawapan anda akan mengubah segalanya. Itu bukan sekadar perbezaan perkataan. Ia adalah perbezaan antara buntu dan kemajuan.